krisis apa yang berlaku dalam PAS, dalam satu DKL lah apa yang berlaku ni adalah perbezaan pendapat. Saya bukan nak kata saya boleh dengan izin Allah selesaikan, tapi saya tidak mahu PN dilihat ada krisis, kami cuma ada perbezaan pendapat, tapi kerja kami tak kurang. Tidak mahu mana-mana pihak terasa macam dibebani dengan pelbagai masalah. Kita nak pergi wilayah, kita kena bersama. Orang lain boleh cakap bapa nak cakap, tapi dia boleh. Saya nak kena hadapi. Boleh ni sensitif. Kita dapat undi terhebat, kita juga boleh mendapat undi yang tak bagus kalau kita nampak berpecah. Kita tahu bahawa PAS mempunyai 9 kursi di Perlis, satu ada 5. Jadi tuanku dalam memilih parti besar, dia akan memilih seseorang yang mendapat sokongan majoriti. Macam PAS, sokongan majoriti 9. Jadi begitulah seterusnya. Tapi bagi saya bukan soal menteri besar. Soal sekarang ialah benda telah berlaku, bagaimana kita nak tanganinya dengan baik, dengan lemah lembut. Saya tidak mahu mana-mana wakil rakyat dihukum atau sebagainya, sebab mereka pun mungkin sepanjang ini mereka tak dapat panduan apa yang harus mereka buat. Tapi bukan kerana tak dapat panduan itu ialah mereka jahil pula mereka kena terus memahami suasana politik yang berlaku. Jadi bagaimanapun benda yang penting di hadapan mata sekarang ni, benda ni dia akan diselesaikan dengan cara elok dan adik-beradik. Ini cara saya. Kalau nak cara bergaduh-gaduh, saya tak setuju. Saya tidak mahu ada mendendam, saya tak mahu. Walaupun ada akan berlaku biar cara adik-beradik. Bukan cara berontakan semua sendiri. Kita kena ingat kita menang wilayah ni sebab orang melihat kita kuat, kita bersatu padu. Semua ada di polis sekarang ni bertenang dan jangan cakap lebih-lebih dengan siapa-siapa. Diam saja. Diam. Biar pusat yang akan putuskan. Kalau pusat bagi tahu kata saya selesaikan, saya selesai.